Dan kita kena ingat, trade ni untuk kelangsungan hidup kita, bukan perjudian. Saya tahu ramai yang tengah loss, yang tengah MC sekarang ni. Tapi hampa jangan risau. Bukan hampa seorang je, ramai lagi yang trader-trader dekat luar tu. Tapi hampa ada cara dah untuk hampa nak elak daripada hampa MC, hampa deposit. Ada cara dia. Hampa kena pasti dahulu sebab apa hampa loss dan hampa MC. Adakah hampa loss disebabkan hampa overtrade? Adakah hampa loss disebabkan hampa tamak nak untung? Dan adakah hampa loss disebabkan hampa tak ikut lot sizing hampa? Hampa kena pasti dahulu tiga-tiga benda tu. Dan hampa tanya dekat diri hampa, sebab apa aku loss? Adakah ketiga-tiga benda ni ada dekat diri aku? Bila hampa dah kena pasti, barulah hampa boleh dapat jalan penyelesaiannya macam mana. Banyak trader-trader loss disebabkan mindset yang macam ni. Bila hampa dah start trade, hampa nak cepat gaya. Forex ni bukan skim cepat gaya bang. Saya dah beritahu dah video sebelum ni. Dan hampa kena tukar mindset hampa. Bukan nak cepat gaya, tapi nak konsisten. Konsisten dari segi hampa punya profit. Hampa profit setiap bulan dengan konsisten. Hampa ada target hampa setiap bulan. Hampa jangan nak fokus modal hampa daripada 100 nak ke 1k dalam masa sehari. Kalau ada mindset yang macam tu, tukarlah bang. Dan kalau boleh kita nak fokus adalah jaga modal kita. Kita nak konsisten return setiap hari ataupun setiap bulan. Dan kita kena ingat, trade ni untuk kelangsungan hidup kita, bukan perjudian. Okey abang kau?